Hai, welcome to my channel. Do subscribe Nina only at Piku. Hai korang, selamat datang. Lama tak jumpa dengan Nina kan? Lamanya tak live kan korang? Mesti korang rindu Nina kan? Tolong Mami dekat dapur ni. Hai semua. Hei. Macam mastermind. Betul. Kenalah pandai PHP orang. Twist sana sikit, baru orang boleh percaya kat kita. Betul tak korang? Thank you korang for the gift. Ya Allah, apa yang Nina buat ni? Janganlah kacau Nina. Nina cakap apa tadi? Mami dengar PHP twist sana sini. Nina tipu orang ke? Bukan macam tu lah Mami. Nina tengah ajar kawan-kawan Nina bina komuniti lah. Meriah Hari Raya tahun ni, Mak Pi. Kuih kita kalau jual, confirm laku. Meriah? Tak ada maknanya meriahnya ya. Kenapa cakap macam tu, Mak Pi? Nina, Mak Bi rasa dia cuma sedikit penipuan online. Apa benda Mak Bi cakap ni? Tadi, Mak Bi ada dengar. Dia ajar orang, kenalah pandai PHP dengan twist sana sini sikit. Barulah orang percaya. Apa benda PHP tu? Lepas tu nak kena twist sana sini untuk orang percaya. Bukan scammer ke tu? Sharp. Number 1, you kena pandai PHP. Number 2, pandai twist sana sini. And number 3, you kena yakin even you didn't know anything. I believe you can do it. Faham? Anak aku gangster ke? Nina, kau ni tengah buat reality show ke? Survivor Nina vs Bos Besar. Nina, kau okey ke? Aku dengar tadi macam kau baru kalah debat je dengan mak kau tadi. Yalah Nina, kau ni okey ke tak? Korang ni macam faham je. Of course, kita orang kan sahabat yang prihatin dan juga penonton setia drama kau. Confirm tadi dia serang kau dengan kenapa tak kerja betul kan? Ya, penat tu. Aku dah explain macam-macam tapi still diorang tak faham-faham. Tak apa Nina. Kalau semua orang tak faham kau, sekurang-kurangnya kulit aku sekarang lebih ceria. Dan aku lebih faham hebatnya rasa dapat chill. Tapi serius Nina, kau tu dah banyak tolong orang. Kau bukannya buat kerja main-main. Diorang semua nampak usaha kau. Kalau kau tak ada, siapa lagi lah yang boleh tahan kerana kita orang ni? So sweet. Awak ni, kenapa asyik termenung je? Intan, saya rasa Nina ni dah buang masa. Tapi semua orang cakap dia ni dah tolong ramai orang. Saya tak tahulah nak percaya ke tak. Mungkin dah tiba masanya untuk awak dengar daripada mulut dia sendiri. Siapa yang datang tu? Aunty, Nina ni leader kami semua. Dan kami semua bukan buat benda jahat pun. Betul tu. Kalau tak ada Nina, saya pun tak tahu apa akan jadi pada saya sekarang. Risaunya. Daddy suka tak kawan-kawan saya? Tapi PHP tu apa? PHP tu Pemberi harapan palsu. Biasalah aunty, kami budak-budak muda. Benda tu gurau-gurau je. Betul tu. Macam saya, selalu kena PHP dengan Nina. Mami,
Mami, saya nak minta maaf. Lama ni saya tak nak buat salah dengan Mami. Maafkan saya, Mami. Selamat Hari Raya Mak Zahir Batin, Mami. Dah lah, jom makan. Kita ni nak beraya, bukan nak bergaduh. Jangan PHP saya pula. Jom. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya dari Bigo untuk semua anak perantau pulang ke desa menziarahi pusara, kunjung mengunjung sanak saudara, bermaaf-maafan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya dari Bigo untuk semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya dari Bigo untuk semua. Bigo Bigo.